Sorotan terkini Berita 757. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik dan akses kesihatan yang menyeluruh. Menerusi hantaran di Facebook bersempena dengan Pesta Keamatan dan Gawai, Anwar berkata, usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Beliau berkata, sambutan Keamatan dan Gawai adalah perayaan kesyukuran yang berakar daripada tradisi dan warisan masyarakat Sabah dan Sarawak, diraikan penuh makna dalam semangat kebersamaan, muafakat dan penghargaan terhadap nikmat hasil bumi. Anwar turut berkata, sambutan itu juga mencerminkan pentingnya semangat kebersamaan dalam memperkukuh keharmonian negara. Sementara itu, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP dan Penang Port Sendian Berhad PPSB mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari pada Ahad dan Isnin kepada warga negara Malaysia sempena Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong. Pengerusi SPPP Datuk Yoh Sun Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim PSAH ke Pangkalan Raja Tun Uda PRTU Georgetown dan sebaliknya. Menurutnya, inisiatif ini merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Sehubungan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai yang menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Dalam perkembangan lain, perkongsian pempengaruh Marissa Dania di laman sosial menyentuh hati netizen apabila dia menziarahi pusara anaknya baru-baru ini. Biarpun tanpa sebarang caption, hantaran yang menunjukkan Marissa berada di hadapan sebuah kubur kecil menjentik perasaan sayu ramai. Membayangkan rasa kehilangan seorang ibu, sekeping foto dikongsikan anak kepada pelakon Abby Abadi dan Norman Hakim itu turut memberi bayangan mengenai kerinduan terhadap permata hatinya. Menerusi komen, ramai pengikut mendoakan agar wanita berusia 20 tahun itu kental berhadapan ujian kehidupan. Sebelum ini, Marissa yang berstatus isteri kedua kepada pempengaruh Ahmad Aslam telah kehilangan bayi ketika kandungannya menjangkau 6 bulan.